Barang-barang dibawa keluar tanpa diberitahu. Dr. Fee berang dengan nubahan, kejamnya kamu. Bekas isteri nubahan Ahmad, Dr. Afifah Hidayah binti Ahmad Taufik atau Dr. Fee meluahkan rasa geram apabila barang-barang peribadi dibawa keluar oleh penyanyi tersebut. Menerusi hantaran Dr. Fee di platform Trade, dia dimaklumkan bahawa nubahan telah mengeluarkan barang-barang miliknya dari rumah yang ditempati bersama anak-anak tanpa pengetahuan memandangkan sedang berada di luar negara. Dalam pada itu, Dr. Fee turut memberitahu bahawa barang-barang tersebut telah dicampakkan sahaja di hadapan rumah ibunya dan mengakui sedih melihat situasi tersebut kerana ia bukan kali pertama dilakukan penyanyi itu terhadap dirinya. Dr. Fee juga tidak dapat menahan sabar apabila barang-barang berharga milik tidak dapat dipastikan keberadaannya, memandangkan nubahan juga didakwa telah menutup kamera di tak tertutup CCTV. Dia yang tidak dapat menahan sabar dengan tindakan bekas suami mendedahkan bahawa aset-aset yang pernah dijadikan konten ketika masih bergelar suami isteri semuanya atas nama nubahan dan apa yang diberikan sekadar untuk tayangan di media sosial. Jelasnya lagi, dia berada dalam keadaan yang sangat geram sehingga menggigil sewaktu menaip. Ujarnya tindakan nubahan sememangnya tidak wajar dan sepatutnya hal tersebut dapat dibincangkan secara elok-elok, bukan secara mengejut seperti ini. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.